Okay, sebenarnya kalau polis memang kena saman. Aku dah pernah kena saman. Tapi cubalah korang buka bila ada polis tu. Berdoa lah supaya polis tu tak kisah. Dia tak perasan yang ni adalah split lipat. Kalau kau tengok kat video YouTube aku, polis tu ada mention, ada terangkan memang split lipat ni memang tak boleh pakai. Sebenarnya. Tapi kalau kau pakai yang third ID yang tak boleh lipat, yang memang macam ni je, lepas saja. Okay. Bukan polis, JPJ. Masa JPJ tu. Okay. Tapi kalau kau memang macam ni kan, confirm kena saman. Sebab aku pernah kena. Aku lupa nak buka. Confirm kena saman punya. Dia macam ni. Kalau korang takut, pakai je Eco Standard. Senang Okay, so harap menjawab. Kalau nak dapatkan plate ni, kat beg kuning. Okay.